Oh memang. Masa dulu tu nampak Menara KL. Oh ya, Sri Art tu cantiknya, Sri Art. Tak pernah. Use the right two lanes to turn slightly right to stay on Jalan Parliament. Oh, lampu-lampunya malam-malam ini. Bunga raya. Selamat malam. Assalamualaikum. Kita jalan-jalan dekat KL malam hari. Tapi tak semua. Tu tengok menara TRX. 600 meters. ASEAN Malaysia 2025. Malaysia aku. Bangga jadi rakyat Malaysia. Ni atas jalan MRT ni MRT. Kita tengok ni terus nanti baru ke kiri tu. Raja Julan ini? Tak, ni ke Raja Julan, jalan Raja Julan. Rajanya, dulu hop on hop off. Tengoklah ya, kita orang Malaysia pun nak jalan-jalan macam ni memerlukan maps. Kalau tak sesat, tak macam mana. Bukannya kita selalu jalan pun. Sorry, ada suara-suara. Beginilah keadaan malam hari. Bawahnya ni McD, atas dia baru tu hotel. Bukit Bintang, bukan Bukit Bintang. Tapi tu tengok Menara KL tu nampak kan. Lebuh Ampang ke tak? Jalan Raja Julan, Lebuh Ampang. Oh ya, Jalan Tun Perak. Tun Perak Bukit Bintang rasanya lah. Ini kan tempat yang kita hari tu. Malam dah tak ada dah. Turn left onto Jalan Raja Julan. Ke sana lagi nanti baru itu tu jalan tu. Bergegar-gegar. Oh memang. Masa dulu tu nampak Menara KL. Oh ya, Sri Art tu cantiknya, Sri Art. Slow sikit. 12 minit lagi. Menara Kembar pun nampak, Menara KL pun nampak, Menara Petronas. Tu Menara KL. Inilah malam hari. Tengok tu, itu apa karton apa ni? Lupa lah. Yang tu. Lat. Apa lat? Ini sebelah kiri tu. Apa lat tu? Lat. Ya. Oh, tengok tu depan tu. Cantik kan? Oh Allah, tempat duduk santai, relax nampak. Nilai tu nampak, tak nampak sangat. Tak bagi nampak warna gelap. Sebab ni area ni macam office. Doors COVID office lah. Jadi gelap sikit. Kuala Lumpur ceria. Terus ya. Terus. Itu sebelah itu macam masih ada kereta dari sana tengok. Terus Kita masih terus lagi straight. 18 km lagi. Tutup jalan ni. Malam-malam lah ni. Ramai orang jalan. Yo Bank, Malaysia Bank. kalau tak isi minyak tadi. 300 meters. Oh, dah tak tahu Slight bang. right to stay on Jalan Tengah jalan. Raja Julan. Masih Jalan Raja Julan katanya. Slide right. Ni Bank. Cantik juga ni orang buat lampu macam ni. Cantik. Right right to stay on Jalan Raja Julan. Tu. Atas tu. Honda. Inilah kita pergi apa ke ni? Stesen. UBN stesen apa benda? Bukan. Bukan. Itu nampak kepala Menara KL nya.
Menara KL situ tepi tu. Keri, ya tadi nampak besar tadi. Situ aja lah Menara KL tadi tu. Oh tu. Allah, gini aja ke kiri Menara KL tu. Terus ke sana tu. Itu ke Eko. Menara KL. Eko ni apa? Iya. Kita dah kita lalu tepi. Continue for 800. Yalah kan kita lalu tepi tu. AIA Central. Ya Allah, Menara AIA. Tu pavilion dia tu nampak. Tu atas tu. Nak parking je lah. Tapi masalahnya parking banyak kah situ kah? Yelah nak parking lah belah mana. Cuma kita tak tahu entah belah mana. Kita tak pernah masuk. Holiday Inn Express. Jus kopi. Tadi pun kita dah minum jus kopi. Jus kopi tak nampak sangat. We found a faster route which saves 4 minutes. If you prefer to stay on the current route, tap no, thanks. For 500 meters, use the middle lane to stay on Jalan Raja Chulan. Okey, kejap kita sampai. Kita tutup dulu lah video ni lah. Dia tak nampak apa benda. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.